Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita sambung sesi perkongsian untuk Unity Edu Series untuk siri 2. Untuk siri sebelum ini saya telah menunjukkan cara bagaimana tuan-puan dapat download ataupun install daripada page Unity ke desktop komputer masing-masing. Ini adalah paparan bagi Unity Hub yang di-download ke desktop komputer anda. Perkara yang perlu anda lakukan seterusnya adalah untuk pendaftaran akaun ID, dapatkan ID Unity. Klik pada bahagian create account dan akan membawakan anda ke page bagi pendaftaran akaun. Jadi anda perlu melengkapkan kesemua email, password, dan email akan dihantar ke akaun perempuan untuk disahkan sebelum dapat digunakan untuk login ke dalam sistem. Anda juga perlu masukkan username dan juga full name dan klikkan pada ketiga-tiga kotak dan create a Unity ID. Seterusnya anda sign in menggunakan email dan juga password yang telah didaftarkan. Anda akan dibawa masuk ke dalam Unity Hub dan klik agree untuk get Unity personal. Dan anda kini telah pun berada dalam Unity Hub untuk proses seterusnya. Sekarang anda boleh explore bahagian Unity Hub pada bahagian project, install, learn, community. Pada bahagian projek ini adalah projek-projek yang telah saya jalankan. Dan jika anda baru bermula maka dia bermula dengan kosong lah. Jadi cuba tengok bahagian install. Di sini adalah jenis Unity yang anda perlu download. Yang saya ambil yang terkini adalah Unity 6. Dan seterusnya learn. Yang ini tidak ada apa-apa. Jadi jika anda mahu explore ataupun mencari maklumat tentang Unity, anda boleh explore pada bahagian ini. Ada begitu juga dengan community, ada sumber-sumber yang perbincangan ataupun maklumat yang anda boleh dapatkan daripada page ini. Dan yang paling penting sekali adalah Unity Asset Store. Saya akan sentuh pada sesi ataupun pada siri yang akan datang. Seterusnya anda boleh klik preference project, install, appearance, license, privacy, advanced. Jadi anda boleh tengok pada bahagian project location di mana projek-projek ini akan di save atau bersimpan pada default location. Dan ini adalah installer location. Anda boleh pilih theme, light sama ada light ataupun dark. Dan yang paling penting sekali adalah license ataupun lesen yang saya telah maklumkan pada peringkat awal. Jadi untuk dapatkan lesen ini kita perlu add dan perlu aktifkan lesen dengan cara memilih mana-mana pilihan. Yang kita gunakan di sini adalah get a free personal license. Jadi anda perlu lengkapkanlah agree and get personal additional license. Dan ikut dia punya arahan. Dan apabila selesai, license itu akan dipaparkan pada bahagian inilah. Jadi activation date saya masa saya buat pendaftaran dulu adalah pada tahun 2021. Jadi kembali kepada paparan projek. Di sini adalah anda perlu kita perlu pergi install dulu. Sebelum pergi ke projek kita perlu install dulu bahagian Unity yang
kita akan gunakan ataupun version bagi Unity yang kita akan gunakan dalam pembangunan. Jadi untuk ini anda perlu install editor. Okey, jadi yang saya telah pilih di sini adalah official release. Saya pilih Unity 6. Okay, dia adalah automatic di sini, jadi anda boleh memilih mana-mana version yang terkini ataupun dicadangkan recommended version. Jadi saya telah install Unity 6000.0.39, jadi saya tak perlu install lagi. Jadi kalau tuan-puan mau install yang terbaru boleh install. Okey, saya buat contoh dulu. Okey, jadi dalam installer ini ada mengandungi modul. Jadi anda perlu klikkan modul-modul yang dicadangkan inilah. Okey, termasuk Microsoft Visual Studio Community. Okey, ini adalah bagi bahagian skrip untuk membuat skrip bagi pembangunan dan platform. Okey, jika anda ingin menggunakan platform Android, okay, anda perlu klik pada bahagian Android ini. Okey, OpenJDK, Android SDK, NDK perlu juga. Okay, dan pada bahagian lain, ini adalah apa yang saya pilih, Android dengan Windows saja. Jadi Windows untuk PC game gunakan Windows, dan untuk mobile gunakan Android build support. Okay, jadi satu lagi documentation dan continue. Okay, dan continue, dan dia akan paparkan di sinilah apabila dia punya installation itu lengkap, maka akan dipaparkan seperti bahagian ini. Jadi ada Android dan juga Windows seperti mana pilihan yang telah kita buat tadi. Okay. Dan barulah kita dapat pergi ke ruangan projek untuk kita pilih mana-mana projek yang kita hendak jalankan. Jadi kita pergi tengok pada bahagian projek. Jadi untuk paparan projek ini anda boleh memilih editor version. Jadi tadi saya telah tunjukkan cara untuk download editor version. Jadi saya gunakan version 39F1. Jadi tadi 45. Jadi saya guna agak tidak terkini lah. Jadi boleh juga kita sentiasa update kita punya version. Okay, jadi di sini ada pelbagai pilihan. Ada Universal 2D. Okey, dan penerangan di sini lah. Untuk 2D, untuk buat app 2D ataupun boleh buat app 3D. Ada juga 3D mobile, 2D mobile. Ada juga VR mobile dan juga multiplayer. Jadi anda boleh memilih mana-mana yang anda hendak buat projek lah. Okay, jadi di sini cara untuk kita create projek adalah dengan memilih salah satu lah. Jadi kita masukkan nama projek, katakan nama projek dia adalah new app. Okay, jadi location anda boleh pilih mana-mana location yang untuk anda simpan file. Jadi saya telah memilih Unity Development, dan di mana dalam Unity Development sini ada pelbagai app yang saya save. Jadi ini adalah sekadar folder saja. Dan Unity Organization anda masukkan nama ataupun organisasi anda, dan juga connect to Unity Cloud. Okey, jadi lepas tu anda klikkan create project. Tunggu sehingga selesai loading dan anda akan dibawa ke Unity Editor. Ini adalah paparan bagi Unity Editor untuk anda jalankan proses pembangunan PC. Setelahnya, sekiranya anda telah sampai ke peringkat ini, dan kita akan sambung pada siri seterusnya untuk pengenalan bagi Unity Editor. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.